Hai, kembali lagi dalam channel Sazawi, di mana tempat kita improve diri. So, setelah sekian lama aku tak buat video macam ni, sebab sebelum ni aku demam. Aku demam dalam 2-3 hari juga. And aku tak dapat buat video. Aku just recycle je video-video yang dah pernah shoot sebelum ni. And video-video yang random aku upload. And hari ni berapa bulan dah? Hari ni 17 Mei dah. 17 Mei 2025, bersamaan hari Sabtu. Rasa hari ni rasa macam fresh. Rasa fresh. Ya, sebab dah lama aku tak buat video macam ni. Dah lama aku tak bercakap. And sekarang ni pun aku baru lepas bersenam. Aku baru lepas exercise, workout apa semua. Jogging, workout. Itulah rutin aku kan, biasa kan. Tapi sebelum ni aku tak dapat buat sebab aku demam. Demam panas ni. Dia macam, kalau aku demam kan, kalau time nak tidur tu, badan tu rasa macam panas. Tapi time sedar okey je. Tapi bila dah tidur, semakin nak tidur tu semakin rasa panas. Tu lah aku. So, kembali, welcome back dekat aku punya channel. Terima kasih sebab dah tengok aku punya video sebelum-sebelum ni. Aku harap kalau ada manfaat, aku harap korang dapat amalkan dalam seharian hidup korang. And hari ni aku tak tahu nak cakap apa, tapi aku adalah sedikit benda yang aku nak cakap. Tapi mungkin ini bukan topik yang terlalu berat sangat lah. Which is topik aku ni just macam sebelum kita nak berjumpa dengan Allah tu, kita kena bersedia cukup-cukup. Kita tak boleh ambil sambil lewa sebelum kita nak berjumpa dengan Allah. Contohnya macam kalau solat subuh, kita tak gosok gigi. Kalau solat subuh kita tak mandi. Lagi-lagi kalau solat kat rumah kan. That's why sebelum ni aku banyak tekankan yang kita kena solat kat masjid lah. Sebab solat kat masjid ni dia perfect. Dia macam dia memenuhi kehidupan kita. Sebab sebelum kita pergi masjid, of course lah kita kena mandi kan, kita kena bersiap. Tapi poin aku dalam video ni is kita kena pakai ini walaupun aku cakap ni, tapi aku masih struggle juga mempraktikkan. And aku rasa value ni pun korang patut amalkan juga. And benda ni mungkin bermanfaat untuk korang. Which is, aku punya point ni is, kita mestilah pakai benda yang cantik sebelum kita berjumpa dengan Allah. Benda yang cantik tu maksud aku kan, kita sebelum jumpa manusia, contoh kalau kita nak jumpa girlfriend kan, jumpa pasangan ke, ataupun jumpa manusia kan, boleh pula kita bersiap cantik-cantik, wangi-wangi, bersih-bersih, betul tak? Tapi kalau kita berjumpa dengan Allah, kenapa kita pakai yang sambil lewa, pakai yang biasa-biasa? Ni aku pesan kat diri aku jugalah. Aku pun sometimes terlepas juga dengan benda ni. Tapi aku rasa point ni sangat valuable untuk korang amalkan. Allah mesti suka kalau kita bersiap untuk dia. Faham tak? Contoh kalau and ada satu point ni yang aku rasa benda ni macam open mind lah. Aku rasa yang bila kita membawa benda yang paling cantik yang kita ada untuk berjumpa dengan Allah, dia punya macam ni, dia punya applicable dia macam ni tau. Kau memakai benda yang cantik untuk jumpa yang maha cantik. Kau pakai benda yang paling kaya yang kau ada untuk jumpa yang maha kaya. Faham tak? So point dia dekat sini, Allah dah bagi kita semua benda kan kat dunia ni kan, termasuklah benda yang paling cantik yang kita pernah ada. And
korang bayangkan kalau kita pakai benda yang paling cantik kita ada tu untuk berjumpa dengan yang maha cantik, mesti Allah suka, betul tak? Mesti Allah rasa, and Allah maha melihat kan, sekecil-kecil benda yang kita pakai, walaupun jam tangan yang paling mahal kita pakai, Allah maha melihat kan, and Allah maha mengetahui. And aku rasa mesti Allah suka kalau kita bawa benda yang paling mahal yang kita ada untuk berjumpa dengan dia, kan? Sebab iyalah yang bagi tu Allah, and then kita pakai untuk jumpa dia balik. Imagine kalau kita manusia, aku bagi hadiah dekat kau. Jap. Kau bagi hadiah dekat aku. Contoh jam tangan lah. Kau bagi hadiah dekat aku, jam tangan. And then aku pakai jam tangan tu untuk berjumpa dengan kau. And then kau nampak aku pakai jam tangan yang kau bagi tu. Kau suka tak? Suka kan? Dia rasa macam ni, dia rasa macam appreciation lah. Dia macam rasa dihargai lah. Sebab benda yang kau bagi orang pakai betul-betul. So itu baru manusia, itu baru kesukaan manusia, belum kesukaan Allah lagi. Mesti Allah lagi suka kan. Tu aku tak dapat nak korek, aku tak dapat nak keluarkan lah entah benda ni daripada hadis ke apa. Aku tak tahulah benda tu kan. Tapi secara logiknya mesti Allah suka kan kalau kita pakai cantik-cantik jumpa dia. Kalau kita pakai benda yang paling kaya yang kita ada untuk jumpa dengan dia. Kalau kita pakai benda yang wangi untuk jumpa dengan dia, mesti ada suka kan. So itulah, aku rasa benda ni, point ni sangat-sangat rare and sangat-sangat tak ramai yang bagi tahu. Tak ramai yang ambil berat pasal ni. Tapi aku rasa benda ni pun bukanlah terlalu besar sangat. Sebab kalau ada dengar daripada hadis pun, kita kena pakai wangi-wangian kan sebelum jumpa Allah kan. Tapi kalau kita tambah sekali pakai cantik-cantik, wangi-wangi, mewah-mewah untuk jumpa dengan Allah, mesti rasa best kan. Sebab itulah, kemewahan tu pun Allah yang bagi. And then why not kalau kita jumpa, why not kalau kita pakai kemewahan tu untuk berjumpa dengan dia kan. Mesti dia suka. So itulah benda yang aku nak sampaikan dekat video ni. Sebelum kita berjumpa dengan Allah, sebelum kita nak semayang, kita pakai benda yang paling cantik yang pernah kita ada, ataupun benda yang paling bersih, ataupun benda yang paling suci yang pernah kita ada, and pakai wangi-wangian, and pakai bersih-bersih. Jangan ada busuk-busuk apa semua. So kalau macam aku lah kan, aku tak adalah praktikkan benda ni hari-hari, tapi at least point kebersihan tu aku agak titik beratkan lah. Sebab yalah, secara adabnya kita kan dalam solat kan kita bercakap kan. So Allah tu ada dekat depan kita. Kalau mulut kita busuk and then kita bercakap, and then Allah tu maha mengetahui kan kita punya bau mulut. So benda tu macam obvious lah. Kebersihan ni is obvious kalau kita nak prepare sebelum kita solat. So at least kalau tak nak pakai benda yang cantik-cantik sekalipun, pakai bersih-bersih. Kalau macam aku, badan aku ni macam cepat berpeluh sikit kan. Kalau macam solat Zuhur ke, solat Asar ke, kan time tu tak adalah macam sebelum solat tu mandi dulu kan, tak adalah macam tu, tak adalah kerap sekali macam tu. Tapi aku make sure dulu aku punya baju ni agak berbau tak? Aku punya seluar, aku punya pakaian berbau tak? Kalau agak berbau, and then aku tukar. Point aku macam tu lah kalau sebelum solat. Tak adalah aku mempraktikkan yang kena pakai baju mahal-mahal ke. Itu maybe belum. And aku nak jadi macam tu, pakai baju yang eksklusif untuk jumpa dengan Allah. And point dia, at least
korang take care pasal bau sebelum sembahyang. Tak kisahlah bau mulut ataupun bau baju, bau kaki, bau stokin, bau apa-apa, tak kisah. Yang penting korang take care pasal kebersihan, pasal bau tu. So, aku rasa itu saja untuk video ni. Aku harap ianya bermanfaat untuk korang dan bermanfaat untuk aku juga. Sama-sama kita amalkan, sama-sama kita improve hidup kita daripada hari ke hari. So, itu saja daripada aku. Jangan lupa tengok video aku yang akan datang. Terima kasih sebab dah tengok video ni sampai habis. Itu saja. Nama aku Awis. Bye-bye. Assalamualaikum.